Assalamualaikum. Kapan kerja? Bang, ni hari Jumaat, bang. Datang juga. Kan tak mau datang dah sayang kita. Boleh datang. Mana lama tak nampak? Oh, saya ke Johor dah menguruskan ini apa ni cucu saya ni sekolah di Kuala Lumpur ni. Cucu ni? Itulah Tak ulang pernah kali saya tahu. Siapa nama ni? Nama ni Ayu. Ayu. Fatin, salam Fatin. Salam dulu. Dia pandai. Ini Anak yang mana ni? ini apa ni bapaknya ni maknya dah meninggal. Apa ni Malangan Jalan Raya. Jadi bapaknya tu anak sulung saya. Kalau gitu anak yatim. Sekejap ni. Apa yang lah. Alhamdulillah nasib baik ada atuk orang jaga. Tidak hantarlah. Apa banyak-banyak ni? Nak lagi? Oh dia nak. Yalah, masalah. Lalu, dia ni selera kuat kan? Ya. Untuk buka puasa setengah. Nanti kalau sahur nanti, dia tutup lagi tu. Itu budak-budak. Kadang-kadang kita tu bang. Lebih sayang pada cucu sekarang ni. Daripada anak kita sendiri. Dah tua ni. Kadang-kadang tak tidur kita dibuatnya. Apa puasa ni? Puasa, latihkan dia tu sikit. Tak dapat sehari kita orang, setengah hari. Lama-lama besok, eloklah. Dari budak-budak kita. Ya. Ini kosok ni. Payah sangat dia mandi tak lebedak. Masukkan dia satu lagi. Berapa semua ni? Semua ni tadi berapa? Ini RM7. sedekah dari saya pula kan. Sedekah lagi? Alhamdulillah. Yang habis sini. Kan. Yalah berapa semua dah? RM7. RM7 nak. Mana tiga tadi? Ya. Saya ni sebenarnya kenapa bang? Besar hati sangat saya abang datang kemari ni. Ingat tak festival dulu budak-budak rock dulu sini. Kira dah. Kita pernah ke? Ya. Jadi kalau ada silap saya tu saya minta maaf lah. Allah, itu susah dikenang lagi. Besar hati kan. Ayu, kita balik ya. Datang sini selalu ya. Ya. Fatin ada sini. Boleh main dengan Fatin. Ya. Balik ya. Ya. Bye-bye, Ayu. Kata. Tak sangka saya Jah. Hendak juga Jumaat datang sini. Kalau ikut gaduh dulu, Ambo. Ingat tak masa rock dulu? Syukurlah, bulan-bulan puasa ni banyak rahmat ni pun.